Pecinta ASB Financing dan Unit Trust, sila bertenang dulu. Ada yang kata simpan emas 2 tahun rugi. Post ini pernah viral tahun 2023. Kali ini viral semula. Jom kita tengok balik cerita dia. Dia beli 30 gram emas pada tahun 2021 dengan harga RM295 per gram, di mana total semua adalah RM8,850. Tapi saya tengok emas tu jenis limited edition. Harga per gram memang lebih mahal. Dari awal dia dah mula dengan harga premium. Tahun 2023 harga emas naik ke RM340 per gram. Nilai semasa emas itu dah naik jadi RM10,200. Tapi bila jual dia dapat RM8,450 je. Terus kata rugi RM1,750. Spreadnya lebih dari 17%. Kalau tahun 2021, kalau dia beli emas di Public Gold, harganya sekitar RM270 per gram. Kos dia cuma RM8,100. Tahun 2023, harga emas naik setelah tolak spread, dia boleh dapat RM9,282. Untung RM1,182, lebih daripada 14%. Nampak tak? Bukan emas yang buat kita rugi, tapi kita beli emas tanpa ilmu. Tak perlu tunggu modal besar. Ilmu dulu, gram akan datang kemudian. Nak saya guide sebaiknya? Klik link sekarang.